Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakariyah Ibrahim. So kat sini adalah merupakan tempat-tempat kenang-kenangan, iaitu dekat Muar, Muar di Johor, yang mana dulu kat sana saya selalu main kayak. Dulu kita ada program Rakan Muda yang mana kita main kayak sama-sama tu berenang dekat belah sana belah jambatan sana tu, itu bangunan UMNO tu, bangunan UMNO. Kat sana tu, kat situ lah pot kayak dulu kat situ. Kita akan mandi bila air pasang. Sekarang ni air nak surut. Nampak air surut air nak surut. Bila air daripada surut, kita jangan kayak dekat tengah. Jadi kita kena laut tepi lah kalau air surut dah. Tapi normally kita akan main kayak ni bila air pasang. Bila air pasang, kita pergi ke Tanjung Mas. Tanjung Mas kat sana lah. Dulu kat situ tak ada, kat situ kita cari Tanjung Mas. Lepas tu kita bawa kayak sampai ke Tanjung Ketapang. Lepas tu Tanjung Ketapang tu kita cari kerang apa semua, cari mancing, gitulah. Itulah aktiviti. Tapi kat sini ada pantang larang dia, yang mana kat situ kita akan mandi belah sini Jabatan apa tak jabatan? Jabatan sana tu, belah sana kan. Tu belah sana, belah kanan sana tu kita mandi kat situ je. Tengah-tengah boleh. Jangan mandi kat sana ataupun lepas jambatan tu. Itu kat situ adalah pot buaya. Buaya kita jangan masuklah kawasan buaya tu. Sebab apa, itu kawasan dia. Kita mandi kawasan kita. Buaya ni pun disiplin juga. Kita tak kacau dia tak kacau kita. So kalau nak mandi, kalau zaman-zaman dulu lah, kita mandi belah sini tapi belah sana. Buaya tak kacau. Dia pun disiplin juga. Dia akan main belah sana je. Buaya main belah kiri sana. So apa yang paling penting, kita kena, inilah merupakan kenangan abadi Muar Bandar Diraja, Bandar Maharani. Jadinya bagusnya kat Muar ni, seronok, tenang, aman, makan sedap. You kena rasa kat belah-belah Tanjung sana tu ada pot rojak petis Muar, you kena rasa. Lepas tu you kena rasa pula asam pedas kalau kat Tanjung Mas tu lah. Itu signature Muar. Dan dalam pada masa sama pun, kalau dekat Bandar Muar ni, kalau you datang Muar, you tak rasa kopi bak 34 kelakar. Lepas tu you tak rasa apa nama ni di Bandung, rasa soto Muar atau sate batu pagi tu yang kelakar. So ini adalah Muar, negeri Johor. So Johor jadinya inilah tempat-tempat sejarah. Dekat bawah jambatan tu, kalau sebenarnya dia ada satu kerang besar. Ini kerang besar, kita orang pun biasanya kita tak selam lah. Tapi to be honest dengan you, kalau bila kita naik jambatan, lepas tu kita flip buat somersault tu, nafas kita mesti melebihi 1 minit. Kalau tak, memang kita jalan. Dia lebih 1 minit. So bermakna kat sini kita akan tahan nafas, kita kena menang, pump. Lepas tu semakin dalam tuan kita menyelam sampai ke bawah tu, memang sangat-sangat dalam lah. Sangat dalam. Jadinya nafas anda lebih 1 minit. Lepas tu geng-geng kayak standby lah kan. Tengok timbul tak timbul amat ni kan. Kena ada standby, settle. Tapi normally alhamdulillah saya hidup lagi, okey lah tu. Tapi kalau you tanya nak mandi lagi, macam dah tua ni ada rasa ngeri sikit lah. Dulu tak pernah ngeri sangat, budak-budak kan. Anyway, you datang Muar, you kena menikmati kehidupan. Dan jangan lupa semayang dekat Masjid Sultan Ibrahim dekat belakang air ni, tempat dia tenang. Ada 2 masjid. Ini masjid lama, Masjid Sultan Ibrahim. Dan dekat depan sana belah Kesang tu, Masjid Sultan Ibrahim juga. So check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.